Pernah tak Anda cuba kompres hangat dari daun jintan hitam dan minyak kelapa? Ini adalah rahsia kecantikan tradisional yang sangat mudah, murah dan boleh dibuat sendiri di rumah tanpa perlu bahan yang rumit. Daun jintan hitam terkenal dengan khasiat antioksidan yang tinggi, membantu menenangkan kulit yang sensitif dan mengurangkan keradangan. Minyak kelapa pula kaya dengan asid lemak semula jadi yang berfungsi sebagai pelembab mendalam, menyerap jauh ke dalam lapisan kulit untuk melembabkan dan melindungi daripada kekeringan. Untuk membuat kompres ini, ambil segenggam daun jintan hitam segar, cuci bersih dan tumbuk kasar supaya khasiatnya mudah keluar. Campurkan daun yang telah ditumbuk dengan 2 sudu besar minyak kelapa asli. Panaskan campuran ini di atas api kecil selama 5 minit sahaja. Pastikan ia suam dan tidak terlalu panas agar selamat digunakan pada kulit. Selepas itu, balut campuran tadi dengan kain kapas nipis yang bersih. Letakkan kompres ini di wajah atau bahagian kulit yang kering selama 10 hingga 15 minit. Anda akan dapat merasai kehangatan dan aroma semula jadi yang sangat menenangkan. Kompres ini bukan sahaja membantu melembabkan kulit, malah menyegarkan dan mengurangkan kerengsaan serta kemerahan pada kulit. Amalkan 2 kali seminggu untuk mendapatkan hasil yang optimum dan kulit yang lebih sihat berseri. Rahsia cantik ini telah diwarisi turun-temurun dan kini Anda boleh nikmati sendiri di rumah dengan cara yang mudah dan berkesan. Jangan lupa untuk sentiasa menggunakan bahan semula jadi agar kulit kekal sihat dan terlindung daripada bahan kimia berbahaya. Selamat mencuba!